Guys, suasana politik di Perlis ketika ini semakin kritikal dan memuncak. Krisis yang tercetus. Bukan kecil, bukan remeh dan bukan sekadar salah faham dalaman. Ia menyentuh soal kepercayaan setia kawan dan prinsip dalam sesebuah gabungan politik yang selama ini dijaja atas nama muafakat dan kesepakatan. Apabila jawatan Menteri Besar Perlis datang daripada kalangan Parti Bersatu, suhu politik negeri terus meningkat. Kenyataan demi kenyataan mula dikeluarkan termasuk daripada pimpinan PAS yang jelas, keras, tegas dan penuh isyarat amaran. Daripada Ketua Pemuda PAS sehinggalah Ketua Penerangan PAS Malaysia, mesejnya konsisten. Kawan makan kawan, kawan tikam belakang dan kesabaran ada batasnya. Di peringkat akar umbi, realitinya lebih jelas dan lebih jujur. Ramai yang kini hanya menunggu keputusan yang solid, matang dan prinsip daripada pimpinan PAS Pusat. Suara yang semakin kuat kedengaran ialah desakan supaya PAS berani membuat keputusan besar, sama ada berpecah dan bergerak solo. Namun dalam masa yang sama, disiplin jemaah masih lagi dijaga. Semuanya menunggu keputusan rasmi sama ada gabungan ini mahu diteruskan sehingga PRU ke-16